Bayangkan kalau kereta tayar anda tidak pernah pancit langsung. Itulah impian NASA dan ia dipanggil tayar Nitinol. Nitinol bukan logam biasa. Dipusing, dibengkok atau dihentak sekalipun apabila ia menerima sedikit haba, ia kembali ke bentuk asal. Ia seperti memory foam tetapi daripada logam. NASA mula menggunakan roda aluminium pada rover di bulan dan Marikh. Tetapi roda itu cepat haus dan tidak mampu menampung beban berat. Penyelesaiannya, tayar tenunan Nitinol. Cukup fleksibel untuk mencekam batu dan pasir, cukup kuat untuk bertahan di landscape asing dan yang lebih menarik, NASA kini berusaha membawa teknologi ini ke bumi. Bayangkan kereta dan lori dengan tayar yang tidak pernah pancit, tidak kempis dan mampu menyesuaikan diri dengan apa jua permukaan jalan. Tayar pancit, itu hanyalah tinggal kenangan. Macam cinta monyet sekolah rakan dulu.